Lepas tu hasan lagi tu, hasan lagi daripada samurah lagi. Dua saktah yang saya ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Sa'id pun kata, kami kata kepada Qatadah, apa dua saktah? Dia pun kata, bila masuk ke dalam sembahyang dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada baca. Lepas pada tu dia kata, lepas pada tu, tidak selalu, lepas pada tu dia kata, yang ni apabila dia telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia saktah berhenti sebentar situ. Berhenti sebentar situ. Situ tempat berhentinya, bukan sebelum rakaat. Situ tempat berhenti. Dalam riwayat ini riwayat daripada Samurah juga. Hak bawah dia tu pesupa yang Hasan Qatadah ke pesupa. Lepas tu riwayat yang lain pula daripada Abi Hurairah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir dalam sembahyang dia akan diam antara takbir dan bacaan. Saya pun kata, baca apa tu? Kutubus engkau dengan ayah dan ibu. Ketika diam tu tak baca derah tu lah. Antara takbir dan baca hak derah tu, baca apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baca hanya. Ini menunjukkan bahawa ada doa iftitah ataupun istiftah. Di antaranya dia baca pada ketika diam itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini Imam Abu Dawud cerita itulah saktah. Sebab apa yang berhenti tu? Ya ada saktah tu bab. Yang pertama saktah tadi, seperti kita kata tadi lah, Imam Malik kata saktah tu untuk memisahkan di antara takbir dengan Fatihah. Hak tu hak mula-mula. Lepas tu saktah hak lagi tu tidak kata sebaik saja habis surah tu rakaat lalu. Tidak. Tidak. Tetapi berhenti sebentar saja. Ataupun hak tu tak ada berlaku, tak ada makna. Bahkan hadis ini kita tak boleh pakai belaka. Sebab apa dia kata hadis ini muttarib? Tak tetap. Kata gini. Dalam riwayat Tirmizi dia kata saya saktah. Orang sama. Hak ni dua pula saktah. Kalau ambil kira hak yang ketiga tadi, riwayat yang ketiga tadi, sebelum rakaat, dan lepas tu selepas waladhdallin. Selepas waladhdallin, maknanya selepas waladhdallin sebelum kata amin. Kau selepas kata amin. Selepas kata amin kau sebelum kata amin. Kalau sebelum kata amin, ada saktah tiga pada situ, bukan dua lagi. Kalau selepas kata amin, saktah tu makna sebelum amin pun ada saktah. Selepas amin ada pula, seperti Imam Syafi'i faham, iaitu untuk baca, makmum dibaca Fatihah. Sila bermakna ada tak saktah. Lagu mana? Orang tu lah meriwayat kata serupa ni. Ni dia kata hadis ini tak boleh nak pegang mana tak boleh. Sebab tu Imam Malik tinggal semua. Tak ada. Saktah ni semata-mata kerana tu. Waladhdallin amin, waladhdallin amin. Nak memisahkan di antara Fatihah tu dengan amin. Sebab amin tu bukan sebahagian daripadanya. Bukan sebahagian daripada ayat tu. Amin itu takut jadi keliru Quran. Hak Quran ni, hak bukan Quran ni kalau sambung. Jangan sabarlah, ada saktah di situ. Kerana tu je. Ataupun kadang nak ambil apa? Nak baca pula lepas pada tu. Tu je. Bukan kerana ada baca apa-apa. Kalau ada baca tu, dalam sembahyang sunat, kata dia, dalam sembahyang sunat kalau ada baca. Kalau tak ada baca. Itu dia. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dia pegang dengan hal ni. Dia pegang dengan hal ni. Cuma muskil lah. Pegangan dia tak agak muskil. Tidak jelas pegangan. Hak tak apalah, hak selepas takbir tu tak apa saktah. Ada bacaan. Hak tu boleh katakan mazhab Hanafi berterima juga. Tak apalah hak tu. Tetapi hak saktah
sebelum rokok tu saktah untuk apa? Saktah untuk apa? Dan seramai-ramai sahabat lain-lain tu ada kau riwayatkan itu untuk apa? Kalau tadi saktah untuk baca, ni saktah untuk apa? Itu kalau kita kata hak sebelum rokok. Kalau hak sebab waladhdallin, sebelum ambil, untuk ambil nafas tak kisahlah waktu tu, tak ada masalah, semua boleh terima. Tetapi kalau untuk nak suruh, nak berhenti, suruh makmum baca Fatihah, mana dalil? Tak ada dalil yang terang, katanya. Tak ada dalil yang terang. Jadi demo tu kata nak suruh baca Fatihah. Sebab apa? Dia faham berdasarkan ijtihad dia. Pada ketika saktah ni Nabi berhenti, tujuan apa? Tujuannya nak suruh makmum ni baca Fatihah. Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Pas orang yang tidak baca Fatihah tu orang sembahyang baca Fatihah belakang kan. Makmum pun kena baca, dia pakai man tu umum. Siapa saja, tak kira tu imam kau makmum, tu imam baca tu, makmum bila baca ni. Tadi ketika tu imam baca tu dia dengar. Bila masa dia boleh baca? Kalau dia baca sekali dengan tu imam, bercanggah pula dengan hadis yang lain. Nabi SAW kata, mali unaza'ul Quran. Kenapa aku dilawan baca Quran ni? Nabi marah orang baca di belakang dia. Jadi dia kata hak larang tu pada ketika tu imam tu tengah baca. Ketika tu imam tu tengah baca. Tetapi bila tu imam saktah ni, dia berhenti. Ketika tu tidak berlawan lah dengan tu imam, dan muka tu imam berhenti. Muka tu imam berhenti kan, pada ketika tu dia tidak ada berlawan lah dengan tu imam. Jadi tu imam bui dia baca.